3, 2, 1, action! Sketsa Johara. Ya Allah, Ray, kau tengok brother mana lagi, Ray? Jap. Assalamualaikum, brother. Alamak, dia lagi. Abang ni. Abang. 2 minit hari menyamar taruh tai lalat kat hidung mula orang kenal. Abang ada tak ada janggut dah, bang. Mana tak ada janggut dah. Saya dah rasa macam drama bersiri ni, bang. Aku kat Negeri Sembilan ni pun kau ada je. Alamak, kecoh lah orang. Aduh, abang lagi sampai ke Negeri Sembilan ni buat apa, bang? Tak ada lah. Bisnes tak jalan kurang lah. Apa karaoke ya? Kang tadi karaoke. Bang karaoke. Karaoke apa? Karaoke satu lagu RM1. Ikut last kali tarik 3. Yes. Ikan bakar. Ikan bakar rupanya. Ikan bakar. Oi, banyak ikan, abang. Ni semua yang bakar-bakar lah. Ni otak-otak, ikan bakar, ayam percik, semua yang bakar punya. Semua bakar. Sate. Sate bakar pada. Mana sate memang bakar. Alamak. Burger bakar? Burger. Ni sabarlah nak terkenalkan ni. Okey. Burger bakar. Dia yang bakar-bakar ni, abang kan. Support sikit lah. Kau support sikit. Boleh, kita memang tak pernah tak beli. Betul lah. Sebab apa mana Kita tak pernah tak beli, bang. Memang tak beli pun, kita tanya je. tak sebab mana abang menjaga pun, mana korang tak pernah tak datang. Orang mesti datang yang Tapi bila kita datang, abang punya tak pernah laku, abang. tu nak pasal. Lain kali datang lepas buka boleh. Kau nak apa ni? Saya nak ikan bakar. Ikan bakar ikan apa? Ikan tenggiri, bang. Ikan tenggiri. Alamak, harga dia tinggi hari. Kenapa pula? Ikan tenggiri harga tinggi. Tenggiri biasa lah. Tenggiri goreng-goreng kat rumah pun murah apa. Harga tinggi. Goreng murah. Goreng murah. Abang bakar tau. Bakar. Bakar. Berapa ringgit, bang? Berapa ringgit? Tenggiri RM7. Mahalnya, bang. Ekor saja. Yo. Tu abang cakap mahal. Kau tak payah belilah. Saya beli ya. Habis beli apa? Kau beli ikan kembung. Berapa ringgit, bang, ikan kembung? 50 sen je. Murah sikit. Murah ni ikan kembung. Jangan bagi tahu orang lah. Memang abang jual 50 sen ni ikan kembung ni. Ya ke? Ikan kembung. Tempat lain ada. Satu je kat Kuantan ni ada. Ikan kembung 50 sen. Dengan tempat abang ni. Asal 50 sen, bang? Ikan kembung apa abang jual 50 sen ni? Ini ikan kembung abang dah tuba racun. Dah kembung perut dia. Tapi yang kat Kuantan tu yang baik punya lah. Baik punya. Ikan kembung 50 sen. Lah, abang dah cerita takkan saya nak beli, bang. Tu pasal abang cakap jangan beli. Sketsa Johara setiap Isnin hingga Jumaat jam 7.05 pagi dan 9.05 pagi. Tadi tu sketsa Johara. Kalau ada lagi cadangan, silakan lawan web kami.